Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Aisyah binti Muhammad Anwar dengan nombor matrik C23A1551. Pada hari ini, saya ingin membentangkan poster saya yang bertajuk Analisis Lirik Lagu Jangan Risau, karya Anik Mohai bersama Adnin Roslan berdasarkan teori Ihya Ulumuddin. Untuk pertama kali dalam pengenalan, saya ingin menerangkan dan juga menganalisis makna lirik lagu Jangan Risau yang mengandungi pelbagai nilai-nilai keislaman, khususnya menggunakan konsep khauf, takut, dan juga raja, harap, mengikut perspektif kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dalam kajian master Ani Musta'inah dan pada tahun 2021, dalam kajian tesisnya yang bertajuk konsep pendidikan mental spiritual dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, beliau menerangkan terdapat 4 prinsip utama yang diketengahkan oleh teori pendidikan Islam ini oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan Kitabul Arba'i fi Usuluddin, 40 prinsip dasar agama, iaitu ada 4 prinsip penanaman asas ilmu dan akidah, rubu' al-ibadah. Yang kedua, pembiasaan amalan zahir, rubu' al-adad. Yang ketiga, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, rubu' al-muhlikat. Dan yang keempat adalah pembiasaan akhlak mulia, iaitu rubu' al-munjiyat, iaitu perkara-perkara yang bakal melepaskan atau menyelamatkan manusia dalam perjalanan psikologi dan sosiologi mereka. Oleh itu, lagu yang dipilih adalah lagu Jangan Risau tahun 2026 yang ditendangkan oleh Anik Mohai bersama Adnin Roslan adalah kerana lagu ini sangat dekat dengan realiti kehidupan masyarakat masa ini. Dalam kajian Syafli Nawati pada tahun 2025 juga turut mengatakan dalam jurnal artikelnya yang bertajuk Seni Muzik dalam Perspektif Ideologi, bahawa muzik ibarat cerminan dari ideologi yang dibawa oleh pencipta lagu tersebut sebagai sarana perjuangan atau propaganda nilai-nilai, termasuk nilai keagamaan. Lagu ini menggambarkan kegelisahan manusia terhadap risau, jodoh, masa depan dan juga kematian. Seterusnya, saya akan masuk ke bahagian analisis lirik berdasarkan teori yang terbahagi kepada dua, iaitu konsep khauf dan raja. Bagi konsep pertama iaitu khauf atau takut, analisis pertama ialah kegelisahan hati. Dalam lirik, ku mula kening kepala lagi, fikiranku ku kembali. Berdasarkan lirik ini, kita dapat melihat keadaan jiwa yang tidak tenang apabila berhadapan dengan tekanan hidup. Dalam perspektif Al-Ghazali, rasa takut ini sebenarnya satu bentuk kesedaran bahawa manusia tidak mempunyai kawalan penuh terhadap kehidupan. Namun, khauf yang sebenar bukan untuk melemahkan, tetapi sebaliknya, mendorong manusia kembali kepada Allah dan menjauhi maksiatan. Yang analisis yang kedua adalah renungan hati, di mana melalui lirik, aku tak tahu apakah berlaku, risau dan buntu. Keadaan ini menunjukkan bahawa manusia yang sedang mencari arah hidup tetapi belum menemui pegangan yang kukuh. Jadi, dalam teori Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, perasaan takut ini boleh membawa kepada proses muhasabah diri. Ia juga menjadi titik permulaan untuk seseorang kembali bergantung kepada Allah SWT setelah menyedari kelemahan diri sendiri. Jadi analisis yang ketiga, kita pergi kepada konsep yang kedua, iaitu raja, harapan. Analisis ketiga ini iaitu peralihan daripada material kepada Allah. Maknanya, berdasarkan chorus lagu, kau perlu tenang, jangan risau, yakinlah Tuhan itu ada, jelaslah menunjukkan unsur harapan. Harapan ini tidak lagi bergantung kepada perkara duniawi, tetapi dia menunjukkan unsur harapan kepada Allah. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, raja ni merupakan harapan yang disertai usaha dan keyakinan terhadap rahmat Allah. Jadi analisis yang keempat adalah husnuzon atau sangka baik terhadap Allah. Dalam lirik, kembali ku sujud, minta panduan dari Yang Maha Esa. Ku perlu sangka baik pada takdir ilahi. Ini merupakan kemuncak kepada konsep raja. Watak dalam lagu ini tidak lagi berada dalam ketakutan semata-mata,
tetapi mula berserah dan yakin kepada Allah sepenuhnya. Ini selaras dengan pandangan Al-Ghazali berdasarkan harapan yang sebenar akan melahirkan tawakal dan juga ketenangan jiwa. Jadi, selain itu jika kita dilihat secara keseluruhannya, lagu ini menunjukkan satu perjalanan emosi manusia daripada kegelisahan kepada ketenangan jiwa. Pada awalnya, watak ini dipenuhi dengan rasa takut dan juga keliru. Namun, akhirnya kembali kepada Allah melalui doa dan juga keyakinan terhadap takdir. Akhir sekali, sebagai penutup, secara keseluruhannya, lagu Jangan Risau yang dikeluarkan pada tahun 2026 berjaya menampilkan nilai-nilai kerohanian yang tinggi melalui gabungan konsep house dan rojak dalam teori Ihya Ulumuddin. Lirik lagu ini juga melambangkan rasa takut tersebut akan membawa manusia itu kembali kepada Allah jika mereka mengetahui apa ketakutan yang sebenar itu dan juga melambangkan juga harapan yang benar akan melahirkan ketenangan. Oleh itu, benarlah bahawa karya seni juga mampu menjadi medium dakwah yang sangat berkesan dalam menyampaikan mesej keagamaan dan juga membentuk akhlak masyarakat sekarang yang kepada lebih baik pada jangka masa yang panjang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.